isu tempat pembiakan jentik-jentik yang sukar dikesan atau dicapai merupakan cabaran besar dalam usaha mencegah penyakit bawaan vektor seperti demam denggi, zika dan chikungunya. Nyamuk Aedes membiak dalam air bertakung yang jernih dan banyak lokasi pembiakan wujud di kawasan tersembunyi seperti bumbung bangunan, saluran air hujan, cerahan struktur, tangki air tinggi serta kawasan tertutup yang sukar diakses. Okey, Cik. Saya nak bertanya beberapa soalan. So, soalan yang pertama, adakah Cik kenal pasti dekat kawasan rumah Cik ni terdapat tempat pembiakan nyamuk ataupun air yang bertakung? Pada pendapat saya, ya ada rasanya tempat-tempat macam tu. Okey. Kalau ada, boleh tak saya tahu tempat pembiakan ataupun air yang bertakung tu adakah di tempat yang mudah dicapai ataupun yang sukar untuk dicapai? Pada pendapat saya, tempat tu sukar dicapai lah, sebab contohnya di kawasan yang tinggi, di dalam tangki air ataupun di bumbung lah macam tu, tempat-tempat air bertakung. Okey. Soalan yang seterusnya, saya nak tanya, apakah inisiatif pihak Encik dalam nak mengatasi masalah tu? Contohnya macam mana Cik nak atasi masalah yang air bertakung dekat tempat yang sukar untuk dicapai tu? Buat masa ni, inisiatif saya untuk kawasan yang tinggi macam tu tak adalah sebenarnya. Untuk kawasan bawah bolehlah, contohnya pasu bunga macam tu. Tapi untuk kawasan tinggi ni sukar dicapai, jadi buat masa ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Okey, soalan yang terakhir saya nak tanya, apakah harapan Encik dalam nak mengharapkan apa yang boleh kita buat untuk nak memastikan tempat pembiakan yang sukar untuk dicapai ni dapat diatasi? Harapan saya sebenarnya pihak-pihak tertentu boleh lakukan inisiatif ataupun inovasi baru, teknik yang baru agar kawasan-kawasan yang sukar dicapai ni dapat diselesaikanlah untuk membendung kes berkenaan dengan isu ni supaya seluruh kawasan dapat dijaga. Antara tempat yang menjadi takungan air yang boleh menjurus kepada pembiakan nyamuk Aedes adalah seperti bangunan yang tinggi. Yang kedua, struktur bangunan yang mempunyai bumbung yang flat. Dan yang ketiga adalah tangki air yang berada di paling atas, seperti bangunan di belakang. Untuk kawasan perumahan, tempat pembiakan yang sukar dicapai adalah seperti di kawasan bumbung. Contohnya adalah seperti gutter dan kawasan balkoni. Dan ia adalah seperti di belakang saya. So tempat-tempat yang strategik selalunya nyamuk Aedes ni bertelur adalah tempat-tempat yang kita tak sangka ada. Contoh macam dekat alas pasu, dekat mesin air tu, mesin kowe dan sebagainya. And then kalau dekat luar tu pelepah-pelepah daun pun kadang-kadang benda tu kita tak perasan, tetapi sebenarnya benda tu ada dekat situ. Okey, itu yang membuatkan kita susah nak kawal penyakit dia ni lah. Okay? Selain daripada itu adalah faktor pembiakan tu sendiri dan juga struktur bangunan. Okay, kalau kita tengok struktur bangunan yang tinggi, dia ada gutter ataupun planter box. So tempat-tempat macam tu yang susah kita nak capai. Okay, so dia bukan masalah human tapi masalah struktur tu sendiri. Okay, yang kedua adalah masalah human tu sendirilah, dia punya kesedaran macam mana kita nak jaga kebersihan ataupun kesesakan tempat tu lah supaya tiada pembiakan. Okay, yang ketiga adalah faktor cuaca. Okay, sebab kita tahu kat Malaysia ni adalah bercuaca tropikal. So kejap hujan, kejap panas. So benda-benda ni akan memberi efek lah kepada pembiakan jentik-jentik. Okay, selesai. Kesimpulannya, penggunaan drone airbatting merupakan kaedah moden dan berkesan untuk memusnahkan tempat pembiakan jentik-jentik yang sukar dicapai. Teknologi
Teknologi ini membantu menjimatkan tenaga, masa dan meningkatkan keselamatan kerja lapangan. Dengan pemantauan dan latihan yang betul, penggunaan drone dapat meningkatkan keberkesanan kawalan denggi secara lebih selamat dan efisien. Nak tahu lebih lanjut, sila datang ke Koruhe 2025. Bertempat di ILKKM Sungai Buloh pada 4 Disember 2025. Jumpa anda di sana. Bye.